Kenapa ya zaman sekarang ni macam makin ramai orang yang stres, anxiety, depression? Adakah kehidupan kita zaman sekarang jauh lebih tinggi stres berbanding dengan atuk nenek moyang kita yang hidup dalam zaman peperangan? Ataupun adakah kehidupan zaman digital sekarang ni terlampau banyak rangsangan, terlampau banyak expectation, ataupun adakah daya tahan kita terhadap tekanan yang telah menurun dalam zaman sekarang ini? Yelah, dekat tempat kerja pun stres, dalam keluarga stres, masuk media sosial stres, semua stres sehingga kita berasa serabut dan tak tahu macam mana nak berhadapan dan mengatasi tekanan sebegini dalam kehidupan seharian. Jangan risau, saya akan kendalikan kursus selama 2 hari bertajuk Kursus Minda Sihat di Tempat Kerja, Ketahui Fakta, Hindari Mitos. Kursus ini yang akan berlangsung selama 2 hari 24 dan 25 Jun di Tamu Hotel and Suites Kuala Lumpur akan membawakan begitu banyak topik dan perbincangan yang menarik bersama-sama dengan saya dan seorang lagi trainer iaitu pegawai psikologi Encik Aiman. Kursus ini bertujuan untuk memberikan anda lebih banyak kesedaran tentang kesihatan mental anda sendiri, pekerja anda, majikan anda, syarikat anda, dan ia akan bermanfaat untuk anda dan orang di sekeliling anda. Jadi, kontak penganjur di bawah, daftar ramai-ramai. Jumpa di sana ya.